Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua dan selamat pagi. Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Alhamdulillah, ada orang je bila ni. Baik, so saya nak tanya tuan-puan semua, tuan-puan datang sini hari ni nak buat apa sebenarnya? Apa tujuan datang sini hari ni? Rehat-rehat sini ya. Biasanya dia tak apalah, dia sedap kursi dia depan ni. Okey, so sebenarnya saya percaya dekat sini mesti dah ada musyrik angin. Betul tak? Ada yang ada tak ada lagi musyrik angin kat sini? Boleh kat tangan tak siapa yang tak ada musyrik angin lagi? Okey, tak ramai. Okey, insya-Allah lepas hari ni kena beli ya bang insya-Allah Amin. Kena cakap amin bang. Boleh jadi amin. Alright. So saya kat sini bukan saya nak bercakap tentang kangen water. Hari ni saya nak bercakap tentang radiasi. Benda yang kita tak nampak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tolonglah. Takut boleh dia tak jadi. Dia tak jadi juga. Boleh tak ni? Oh boleh, tapi dia lambat Okey, tuan-puan tengok dekat sini apa yang tuan-puan nampak dekat depan ni? Nampak apa dia tengah buat ni? Semua ni tengah main gadget Ni nampak macam happy kan? Family, satu family. Main handphone lah, main iPad lah. Yang ini pula seorang yang tengah mengandung kan. Mungkin dia letakkan bacaan Al-Quran untuk anak dia dengar kan. Sebab dia katakan baby boleh dengar, so dia letak Al-Quran kat situ. Yang ni pula budak-budak yang pakai Google ni, Google elektrik ni So semua tu adalah radiasi, benda yang kita tak nampak So topik saya hari ni adalah stop cooking your brains. Berhenti masak otak anda. Okey? Tapi kalau dekat Pantai Timur dia otak-otak itu okey kita masak. Tapi otak kita jarang masak tuan-tuan lawak yang sedikit lame tapi tak apa. Okey. So actually topik saya hari ni dikupas daripada sebuah buku yang dihasilkan oleh Dr. Pinky De Leon. Tajuk dia yang asalnya adalah Stop Cooking Your Kids Brain, anak-anak anda Tapi sebenarnya bukan anak-anak kita je. Kita sendiri pun kita boleh memasak otak kita dengan main handphone, okey? Dan satu lagi tengok kat sini ini buku yang kedua, cerita tentang radiasi juga. Siapa pernah dengar tentang Persatuan Pengguna Pulau Pinang? Pernah dengar tak? Yang namanya agak famous Kita kalau tengok buku dia kat sini, tajuk dia Low Level Radiation. Low Level Radiation Tapi kalau kita tengok contoh objek yang digunakan kat sini, tengok digunakan komputer yang besar tu, besar papak tu. Ini kalau kita hentak orang kat sini masuk ICU ni, berat yang ini besar ni. Thank you Syakirin, tolong gelak untuk saya. Dan tengok contoh handphone yang digunakan juga ni, nampak ni. Macam yang ketek-ketek lagi handphone ni So isu radiasi ni bukan isu baru, tapi isu yang telah lebih kurang 50 tahun. Isu ni telah ada yang telah diketahui. Okey. Kalau kita tengok hari ni, dekat sini siapa yang daripada bandar, yang bukan daripada kampung Boleh angkat tangan tak siapa daripada bandar? Mesti dia tak mengaku bandar tiba-tiba Saya nampak ada orang KL belakang tu tak mengaku orang KL tiba-tiba So ini untuk kawasan bandar Kalau kita tengok, ini kajian tahun 2007. Dia kata berbanding tahun 97 sampai 2007 ada peningkatan sebanyak 3,000 kali ganda radiasi So sangat banyak. Ini untuk kawasan bandar. Kawasan kampung saya percaya naik juga sebenarnya cuma tak ada data. Okey, kalau tengok dekat sini adalah rajah electromagnetic spectrum. So actually dia terbahagi kepada dua lah, ionizing dengan non-ionizing. Ionizing ni yang senang cerita yang bahaya. Kalau kena kat kita ni mungkin boleh buat kita terus sakit serta-merta Antaranya gamma ray kan, bila kita letupan bom atom, bom nuklear tu kan, dia hasilkan benda macam ni lah. Kemudian kita ada X-ray. Siapa yang tak pernah buat X-ray dalam ni, dalam bilik ni? Ada tak? KBS apa ada seorang tak pernah buat Serius Betul, yakin Kalau tak buat nanti buat appointment dengan Dr. Zani, tengok gigi tu. Mungkin ada dia. Kita buat X-ray gigi Tu yang ni. And then ultraviolet pun, dia pun ionizing. Dia pun tak elok lah untuk kita. Tapi adakah non-ionizing ni dia baik untuk kita? Persoalannya. Baik tak? Jawapannya tak baik juga untuk jaga masa yang panjang. Kalau tengok dekat sini kan, kita ada infrared, kita ada microwave, radio frekuensi, mobile ni handphone lah kan, yang TV kita, radio. Dan yang hujung ni yang paling sikit sebenarnya kita ada power line. Yang ni lebih kurang 50 ke 70 MHz Dia atas daripada rendah. So saya ingat, perempuan ingat benda ni yang hujung sekali ni. Nanti saya akan ada slide tentang dia. Okey tuan-puan, siapa yang tak ada handphone hari ni? Tu dia tengah ambil gambar tu, confirm ada handphone tu Siapa tak ada handphone, saya rasa dia zaman paleolitik zaman batu Zaman sekarang ni saya semua orang ada. Even orang dalam hutan pun dia ada handphone sekarang ni.
television, siapa tak ada kan, TV, extension cord, benda-benda biasa. Ini benda-benda semua, kalau kita test, ni tinggi radiation tau. Memang sangat-sangat tinggi radiation kita punya power cord ni. Lampu yang LED sangat-sangat tinggi radiation dia. Lebih baik guna lampu yang dulu-dulu tu. Walaupun dia tak jimat elektrik, tapi at least dia tak ada radiasi tau. LED ni ada, tapi kita nak cantik kan, dia halu-halu semua tu kan. Dalam kereta sekarang dah banyak LED ya. Microwave confirm lah. Wi-Fi, aircon, laptop. Kiranya dalam bilik ni saja dah ada beberapa. Kita ada cord kan. TV ni besar je TV ni. Ini smartphone semua orang ada dalam poket sendiri kan. Maksudnya benda tu benda yang bahaya. Okay, and then sorry saya terlajak dekat sini kan, kereta EV ni. Siapa ada kereta EV kat sini? Baik mengaku. Ada tak yang ada? Oh, ada seorang. Kereta apa tu tuan? Proton. Oh, Proton. Apa nama tu? Imas 7. Best tak? Tak nak cakap best ni pun. Takut kau jadi contoh Ada MGUT dah tuan? Tak cuba lagi? Oh, nanti kita cucuk dalam kereta nanti sebab ceritanya saya bukan nak takutkan lah, tapi saya nak takutkan sebenarnya. Actually kereta kita ni, bukan kereta kita kereta tuan EV ni, dia bawah dia semua bateri. Bila bateri tu dia memang dia menghasilkan radiasi lah. Minta maaf sangat So nanti dah boleh cucuk dalam kereta nanti, MGUT tu nanti. Lepas ni saya ada video ingatkan saya. Dekat ujung nanti saya share video saya buat testing ni lah dalam MGUT dalam kereta. Nanti tengok nanti dekat ujung nanti. Alright, so hari ni umat manusia ada lebih kurang 8.2 bilion dekat dunia ni. Hari ni kita ada lebih kurang 8 bilion handphone dan kita ada lebih daripada 20 bilion wireless transmitting device satu dunia. Tak kisahlah kan, jam kan, jam yang ni saya punya jam pun jam smart juga tu buat dia menghasilkan radiasi juga. Handphone sekarang ni pakai yang wireless kan, lagi budak-budak sekarang suka pakai earphone yang kecil tu. Macam-macam semua benda, main gaming kan, TV kita, semua tu menghasilkan. So nisbah dia lebih kurang setiap seorang ada lebih kurang 3.5 device. Handphone, laptop dan komputer dan sebagainya. Ke ada yang lebih kat sini? Ada 2-3 handphone? Ada kan? Kita biasa dengar tu benda yang normal sekarang. Okay, ini saya nak buat kaji, nak soal siasat lagi. Siapa pakai iPhone kat sini? Siapa pakai iPhone? Cepat. Wah, sebut tak kaku lah seorang tu, bangga kat belakang tu, angkat tangan tinggi tu. Akak, ni bukan pertandingan kak Saya pakai iPhone sekarang ni, dia bahaya sebenarnya. Termasuklah saya sendiri saya pakai iPhone 12. So ceritanya, dekat Perancis tahun 2023, Perancis telah menghentikan penjualan iPhone 12 sebab dia kata sangat-sangat tinggi radiation dia. Ini daripada website BBC, boleh tengok dekat atas tu di atas saja nak tayang ni. Alamak, tak nampak. Ni canggih tak nampak ni. Tu slow lah. Nampak BBC Okay, so maksudnya hari ni iPhone 12 sangat-sangat tinggi sampai dihentikan penjualan dia. Maksudnya bahaya benda tu adalah real. Jadi macam mana EMF ni? Maaf saya terlupa nak beritahu EMF ni maksud dia electromagnetic frequency. Dia memang dia a type of radiation lah yang kita tak boleh nampak. Sekarang ni tengok nama Dr. Medha Havers ni Dia seorang researcher yang dikeluarkan researcher pada tahun 2017. Dia bercerita dalam dia punya paper ni, dia cerita banyak lah. Ada 2-3 point, nanti saya akan tunjukkan selepas ni. Tengok kat sini evidence of free radical damage has been repeatedly documented among humans, animals, plants and microorganisms. So dia kata tentang juga non-ionizing radiation. Nanti bacalah nanti sendiri nanti main panjang sikit dia punya ni. So dia seorang profesor daripada Canada. Tak jalan lah. Okay, basically macam ni kajian Dia kaji orang yang main komputer selama 70 minit. Dia tengok dia punya sel darah merah dia telah bergumpal macam ni. Sel darah merah dia main komputer 70 minit. Tapi tengok apa yang jadi bila dia main 10 minit saja. Lagi teruk daripada yang main komputer 70 minit. Ni 10 minit je. Kenapa? Sebab dengan komputer kan, kita ada mouse, kita ada keyboard, dia jauh sikit daripada skrin. Tapi dengan handphone ni, ibarat kita pegang komputer kat tangan kita. Betul tak puan? Betul lah. Ini sel darah merah yang cantik lah.
yang bagus. So apa akibat dia? Akibat dia ni, dia menyebabkan poor circulation. Darah kita ni dia susah nak mengalir. Sebab apa? Darah tu dah jadi likat, dah jadi pekat macam ni. So dia lambat untuk mengalir ke badan kita. Poor circulation. And then low oxygen transport, samalah dia berkait rapat juga. Sebab bila dah macam ni kan, macam dia nak bawa oksigen, dia dekat antara satu sama lain. Kalau macam ni dia cantik, dia boleh bawa mineral, boleh bawa apa, dia boleh bawa oksigen ke satu badan kita. Dan menyebabkan susah juga kita nak detox badan kita. Menyebabkan kita pening kepala, penat-penat, dan susah untuk concentrate. Dan of course lah kita kebas-kebas dan sebagainya. Ini akibat dia. Okey, tadi kajian Dr. Medharvus, sorry. Nak ambil gambar, boleh, sila. Boleh Abang dari mana bang? Dari Ampang, dekat sangat, jalan kaki sana sini lah. Dekat sangat. Alright, okey, saya tengok kat sini. Ini kajian kedua daripada Dr. Ole Johansson ni. Sebenarnya basically kajian dia lebih kurang sama je dengan Profesor Medharvus tadi tu. Lebih kurang sama je. Ada 3-4 poin yang actually Prof Medharvus ni dah sentuh. Disentuh juga oleh Dr. Ole Johansson ya, dalam study dia. Dia kata efek dia kata DNA damage. DNA damage inflammatory response. Maksudnya ini keradangan ya, daripada EMF. Dan ini pula disrupt cellular signaling. Ini berkait rapat dengan kita punya immune system. Maksudnya kalau kita main handphone ni, kita punya immune system kita jadi cepat rosak, kita jadi cepat sakit. Kalau ada bakteria ke virus datang, kita cepat untuk kena serang dengan penyakit tersebut. Kemudian oxidative stress. Apakah itu oxidative stress? Ada yang tahu tak oxidative stress apa? Oh, last kali ada yang jawab Okay, tak apa, nanti baca segi nanti Tentang oxidative stress. Dan yang kelima kita ada decrease in melatonin. Melatonin ni tahu tak apa dia? Ini adalah hormon untuk tidur, tuan perempuan So dia mengurangkan hormon untuk tidur, kita susah nak tidur, berjaga malam. Tapi apa yang merungsingkan, tengok dekat sini Ini sebenarnya adalah tablet kanak-kanak ni maksudnya zaman sekarang ni kanak-kanak pun dah susah nak tidur, bukan orang dewasa je. So bahaya tuan perempuan So kalau boleh kurangkan kanak-kanak dia main handphone, ataupun orang nak bagi handphone juga, pasal nak M-Guard Alright. Ini adalah kesan-kesan lain dia. Menyebabkan kita macam migraine, sakit mata, mata kita jadi power nanti, susah nak tidur, susah nak concentrate, penat-penat kan. Ini antara kesan-kesan EMF lah. Long term effect dia pula. Ini kita nak tengok yang benda-benda yang jahat-jahat, yang sakit-sakit ni lagi teruk tu Alzheimer disease, menyebabkan kita boleh jadi lupa, menyebabkan jadi nyanyok Ni semua ni ada study. And then neurologic disease, BBB leak. Ini adalah blood brain barrier. Dekat kita punya otak kita ni ada satu lapisan yang antara darah dengan otak kita. So darah kita ni akan bawa oksigen kan ke satu badan. Ada satu barrier ni, barrier dia menghalang bakteria ke apa sebab dia sangat-sangat halus. Dia menghalang tau. Tapi sebabkan kita dah main handphone banyak sangat, dia menyebabkan leakage. Maksudnya benda-benda yang kita nak masuk dah boleh masuk dalam otak kita. Protein ke, tu kata jangkitan kuman ke otak ke, apa benda ni. BBB leak ni. So bahaya tuan-puan ada research. Dan kemudian ni autism dikaitkan juga dengan EMF radiation. Sekarang ni kita nak fokus kepada autism Alright. Ini yang dah tahu senyap Pada tahun 2000 nisbah dia dalam 500 orang 1 orang ada autism. Sekarang ni agak-agak berapa? Pak Din berapa Pak Din agak-agak? Pak Din agak-agak berapa Pak Din? Nisbah dia. Nisbah yang orang yang ada autism sekarang ni. Dulu 1 dalam 500 tahun 2000. Sekarang agak-agak berapa? 50 So satu tekaan yang bagus. Tahun 2025 ini yang latest sebanyak 31. Oh no. Menakutkan dalam bilik kita ni ada berapa orang ni? Dalam bilik kita ni lebih kurang 90 saya tak tahu Nisbah dia 1 dalam 31. So kalau ikut nisbah dalam bilik ni patutnya ada 3 orang. Kalau ikut nisbah lah Okey, sekarang kita tengok dekat sini. Ini carta yang berkaitan dengan autism. Kita tengok dekat sini Tahun 1970 nisbah dia dalam 10,000 orang seorang ada autism.
Tapi tengok tahun 95 dah meningkat. Dalam 1000 orang, 1 ada autism. Tahun 99, apa yang terjadi dekat sini? Masih Nokia pertama dilancarkan tahun 99 Nokia 3210. Tahun 2000 3310 dikeluarkan. Siapa ingat 3310? Saya rasa mesti dah ada kat sini kan. Masa tu 3310 dah ada mesti handphone masa tu. Tahun 2000 keluar dan kita nampak masa macam dia mencarat naik Masa ni yang meletup-letup satu dunia handphone Nokia tu. So kalau kita tengok dekat sini dia naik, dia tak pernah turun Dia punya ratio dia autism. Tu sangat-sangat menakutkan. Menakutkan ke tuan-tuan? Menakutkan sangat pada saya. Okay, kita skip. Sorry Saya lupa nak tekan yang tadi. Betul dia tunjuk. Nampak dah sikit sepatutnya. So nampak dia memang meningkat. Dia macam tangga Dia tak ada turun. Okay, kita saksikan video. Ada ni ada sound The children's brain, like the hypothalamus, it tends to absorb 1.5 to 2 times more electromagnetic fields than an adult. But if you look at the child's bone marrow, it absorbs amazing 10 times more electromagnetic radiation than an adult. The brain is much more absorbent, the skull is thinner, and because the relative size is smaller, if I give you the same dosage, your smaller tissue is going to absorb more than the bigger tissue. The first thing you have to do is keep the appliance that's emitting the radiation further apart from you, like handphones. Off all power points when they're not in use. Number 3, you could use electromagnetic field harmonizers, which will balance out the radiation side effects from the appliance. Okay, kata kat sini ini adalah kos autism. Tengok kat sini, ini daripada Australia. Kos dia, tuan-puan tengok Australian dollar 4,800 ataupun bersamaan 13,190. Ini yang permulaan setiap bulan tau. Ni bukan tahunan. Siapa ada duit banyak ni? 13,000 ni. Kalau ada autism pada saya banyak Mungkin kebanyakan kita tak ada duit sebanyak ni setiap bulan. Kemudian ini yang pada saya lagi menakutkan. Asyik takut je hari ni kan. Tak ada yang tak takut Ini tumor dengan kanser Ini adalah sebuah yang dikeluarkan oleh WHO. Dia kata apa? Dia kata sekarang ni electromagnetic field ni possibly carcinogenic. Kemungkinan carcinogenic, kemungkinan boleh menyebabkan kanser Ini lama kajian tahun 2011. So dia kata apa? Dia kata possibly carcinogenic to humans, group 2B. Dah naik daripada group 3. Group 3 maksudnya bukan yang carcinogenic tidak bahaya. Boleh meningkatkan risiko glioma. A malignant type of brain cancer kanser otak. Yang paling best sekali associated with, saya nak baca semua. Baca apa tuan? Wireless phone use. Which semua orang ada dekat sini hari ni Ini pun kajian-kajian yang dikaitkan juga dengan penggunaan handphone, glioma, brain cancer. Ni WHO tadilah. And then kita ada meningioma, acoustic neuronoma. Yang ni kena tanya doktor lah apa maksud ni semua Tapi ini semua studi yang telah dilakukan yang dikaitkan dengan penggunaan handphone. Hari ini, number 1 cause of cancer in children under 18 adalah brain cancer. Brain cancer ni kills more children than any other disease. Maksudnya untuk budak-budak brain cancer ni adalah pembunuh nombor 1. Dia bukan antara kanser antara semua jenis penyakit. Brain cancer ni nombor 1 pembunuh budak-budak, kanak-kanak Dulu kita biasa dengar leukemia je kan. Sekarang brain cancer. Sebab apa tuan-puan? Sebab handphone kita ni dia mengeluarkan frekuensi yang sama dengan otak kita ni. Itu kaitannya. Dia menyebabkan otak kita ni bergegar tau. Kita punya frekuensi otak kita ni dia sama dengan handphone, menyebabkan kita punya otak kita ni bergegar. Itu kata yang jangan masak otak kita. Bila kita banyak main handphone, dia buat getaran dalam otak kita, buat kita boleh sakit nanti risiko untuk sakit. Okey, so hari ini dikatakan orang yang menggunakan handphone selama 1640 jam ataupun lebih kurang 10 tahun, risiko untuk mendapat glioma meningkat sebanyak 2 kali ganda. Ataupun kalau kita kira-kira lebih kurang dalam lebih kurang dalam setengah jam setiap hari. Ada ke yang main handphone kurang setengah jam? Tak ada tuan-puan.
Saya letak handphone kat bawah bantal lagi maksudnya lebih kurang 24 jam. Waktu lain letak dalam poket, kalau ada dua kan, kiri kanan. Kalau ada beg yang sandar kat sini, letak dalam sini. Ada yang letak kat belakang kan, maksudnya dia sentiasa dengan kita. Yang paling best masa tidur letak kat bawah ni. Konon-konon nak letak jadi alarm lah kan. Tapi kita tak tahu, kita tengah masak otak masa kita tengah tidur sangat merungsingkan benda saya menakutkan. Ni ada video lagi. It allows us to communicate with people across the globe. With a push or touch of a button, it keeps us engaged and connected. The world now pushes for higher connectivity, faster serving and downloading speeds. From 3G to 4G and now 5G. But what is also true is that with every apparent communication advancement, we are increasingly putting ourselves at imperceptible health risks. Our five senses cannot detect this form of wireless hazards, but our body can. With longer hours using wireless headphones during office meetings, every wireless device that our toddlers or children plays on, any types of microwave oven we use to bake our cakes in, or induction cookers that we use to cook our food. While this enhances our life, we are not realizing how we are exposing ourselves and our loved ones with high levels of radiations. The World Health Organization says there are some indications of an increased risk of glioma for those who reported the highest 10% of cumulative hours of cell phone use. The reality is there's a significant increase in glioblastomas. Unfortunately, they're very, very deadly. I have listed peer-reviewed studies establishing the connection between non-thermal radiofrequency radiation from cell phones and brain cancer known as glioblastoma. Most cell phones have a warning in them that say to hold the phone away from your body to avoid radio frequency exposure, but most of us don't know about this warning. The WHO has classified EMF as possibly carcinogenic to humans, Group 2B, a category used when a causal association is considered credible. See, my friends, radiation can harm the body internally. Need to protect ourselves more than ever to adapt to the new wireless world. Start protecting your own bodies and those around you so we can all live a better and healthier life. Take care of your body is the only place you live in. Okay, ingat tak saya cakap tadi pasal pencawang tadi tu? Dia dekat radiation tadi tu dia paling rendah sekali, lebih kurang 50 ke 70 MHz saja. Tapi tengok ni hasil kajian bukan daripada kaleng-kaleng abang kata masa sifu kita. Bukan kaleng-kaleng, ni research daripada Oxford Dia kata apa? Kanak-kanak yang tinggal within, maksudnya dekat dalam lebih kurang 200 meter daripada pencawang ni, risiko untuk dapat leukemia meningkat 70%. Ada tak yang tinggal dekat pencawang kat sini? Tepuk dada tanya sera Kalau sebab tu lah kalau kita tengok kan, rumah yang dekat pencawang ni harga dia jauh murah banding rumah yang jauh Bukan sebab kita punya pemandangannya, tapi sebab dia memang berisiko. Itu semua orang macam dah tahu Cuma tak tahu kenapa, sekarang dah tahu Tengok ini research juga dia kata daripada Kundi ni tahun 2012. Dia kata child leukemia ni berkait dengan apa tu? Pencawang juga. So hari ni kita tengok berapakah kos untuk kanser kalau kena kanser. Kos dikatakan lebih kurang 32,000 USD bukan RM. So saya tengok tu pun banyak je duit tu. Tak pernah nampak banyak tu dalam account tu. Ni USD tau. Banyak sangat So apa yang kita boleh buat untuk protect family kita So kita boleh perbanyakkan makan sayur-sayuran, buah-buahan ni kan. Tapi yang ni kalau ada mesti kangen okey lah kan. Kita boleh basuh dia, kita boleh buang bahan kimia tu. And then kita kena minum air banyak. Air yang tinggi dalam antioksidan, air alkali, air yang bagus. So beruntung sampai datang hari ni, mostly at least dah pernah minum kangen water kan. Okay. So apa yang kita boleh buat? Kita boleh kurangkan masa dengan gadget. Boleh ke? Boleh ke? Saya tak percaya langsung lah. Tak payah jawab Saya tahu tak mungkin. Okay, masa tak mungkin. Jarak macam mana tuan-puan? Boleh jauh tak? Tak boleh. Letak dalam poket punya. Paling jauh pun letak dalam bag. Jauh sikit lah kan. Tapi still dekat juga. Okay lah, at least ada bag kan. Tahan So apa yang kita boleh buat? Kita boleh letak barrier antara kita ni dengan EMF punya punca ni source dia. Barrier dia. So ada tak cara yang bagus? Ada video lagi.
Okey, tengok video dulu. This product is a new addition to our Enagic family. No pushing us. Everyone must have this product. This product is going to change your life. Best part about this product that it has actual immediate proof on how the product actually works. Akhirnya satu revolusi untuk protection environment kita telah berada di sini. Okey, so inilah produknya untuk terpukai yang gemuruh untuk M-Guard. Boleh saya tengok siapa yang dah ada M-Guard dekat sini? Boleh angkat tangan ke? Okey, tahniah kepada yang belum ada lagi tengok dia comel kecil je So harap tuan-puan memilikinya sebab dia sangat-sangat senang. Dia tak perlu nak servis. Kalau kita dah jual kat kita punya customer kan, kita jual nanti kita tinggal je. Tak payah buat apa-apa Kalau warranty dia ada juga, nanti kita akan ceritakan. So inilah M-Guard-nya, sangat-sangat comel di produk dia, sangat-sangat bagus. Dia akan protect kita. Protection dia adalah 8 meter daripada hujung ke hujung. Maksudnya kita macam hidup dalam satu berbola 4 meter depan, 4 meter belakang, 4 meter atas, bawah kita, dia akan cover kita. Dia akan protect family kita juga. So dia pakai DC type saja, dia sangat kecil lah, USB-C saja, 5 volt je. Dan berat dia pun 430 gram saja, sangat-sangat ringan 200 mm ataupun 20 cm. Pembaris kita tu lebih panjang, 30 cm jadi 20 cm saja. Okey, so tengok lebih kurang macam ni lah kan. Dia kecil je, kita boleh letak kat mana-mana saja. Ini actually video dengan siapa kenal ni dengan ni YouTuber ni, Mak Odia ni. Rasanya kanak-kanak kenal kot Dia YouTuber famous kat Malaysia, dia daripada UK. So dia jumpa dengan Dr. Roland ni dekat Sky Clinic. Apa yang dia buat? Ni actually video lah, kita pendekkan jadi bentuk gambar. Apa yang dia buat? Dia datang-datang je Mak Odia ni kena cucuk kan, dia ambil darah, dia test darah dia. Dia tengok tengok darah dia lebih kurang macam ni So ini adalah selepas lebih kurang 40 minit Mak ni tak main handphone, dia berjauh dengan handphone dia Dia test darah macam ni, dia macam jarak-jarak sikit. So okey dah, cantik darah dia. Dia kata 40 minit lebih kurang. So sekarang ni Dr. Roland suruh dia main handphone 30 minit. 30 minit je main handphone. Ini masa ni dia off M-Guard. Tengok tuan perempuan, tengok darah dia. Darah dia jadi pekat, jadi likat lah. So macam mana nak bawa oksigen yang cantik ke satu badan Ini yang menyebabkan kita kekurangan oksigen kan. Ini bahaya benda macam ni. Nampak macam yang tak ada apa-apa tapi sangat-sangat bahaya sebenarnya Okay, sekarang ni dia suruh Mak ni main handphone selama 30 minit lagi. Tapi kali ni dia tengok letak M-Guard kat sebelah kepala dia sebelah Mak Odia, lebih kurang 30 minit. Kita tengok tuan-puan beza tak tuan-puan? Beza tak tuan-puan Tepukan yang gemuruh sekali lagi untuk M-Guard ni tuan-puan. Bukan teknologi yang kaleng-kaleng number 1 in the world, yang paling hebat sekali. Ni perbandingan dia tanpa M-Guard, 30 minit tanpa M-Guard. Ni 30 minit selepas menggunakan M-Guard. Nampak yang itu yang tanpa ni lah, tanpa handphone tanpa M-Guard. Okey, so tengok tuan-puan, ini kebanyakannya rumah lah kan, rumah yang 2 tingkat kan. Nampak macam happy family Tapi kalau kita tengok dekat sini, macam-macam benda yang mengeluarkan radiasi CCTV dia keluarkan radiasi, dia punya aircon keluarkan radiasi, komputer kita tak nampak, kipas dia pun keluarkan radiasi juga. So sekarang ni bayangkan benda-benda semua keluarkan radiasi, kita pasang satu M-Guard, semua orang akan dapat protection. Tapi pada saya gambar ni tak logik sebab kalau 2 tingkat, kita kena pasang 2 M-Guard tuan-puan baru cover satu rumah, insya-Allah. Okay, so macam mana M-Guard ni berfungsi? Macam saya cakap tadi lah, dia cover 4 meter. Macam satu berbola, dia akan cover daripada range dia 3 MHz ke 1000 MHz So yang macam pecawang tadi pun dia cover lah 50 ke 70 MHz. So handphone kita dia lebih kurang 700 saja, 700 lebih dia punya megahertz dia cover juga oleh M-Guard ni ni kita tengok jarak yang di cover oleh M-Guard ni ni ada testing daripada kita punya kenalan. Okey, tengok ni I'm going to show you how M-Guard has the ability to alleviate the radiation from this LED light bulb 4 meters away from this antenna. Okay,
So now, first of all, I would like you to see the screen. From the software itself, everything is clear before I turn on the LED. Now, as soon as I turn on the LED, as you can actually see that the noise field from the EM radiation comes back, and it's actually showing in this blue curvy line. Okay, so now I'm going to invite my team to take this M-Guard away from me for about 4 meters, okay, in radius. Okay, now I'm going to invite my team to power on the M-Guard. Just plug the USB-C, leave it on the table. Now, as soon as the M-Guard's on, as you can see, the frequency spectrum from the SDR software has been cleared away. Okay, now as soon as I unpower the M-Guard, please remove the power line from the M-Guard, just unplug. Wait for about 2 to 3 seconds. The radiation from the LED comes back immediately. Now let's do another control test by powering up the M-Guard again. Please put the USB-C power cable into the M-Guard. There you go. And immediately, as you can see, everything is cleared away. And this is to show you that M-Guard works effectively 4 meters away from this antenna. Oh, saya baru bangun tu. Today I'm going okay, dah lagi video. Another SDR device, and I think this device is a far more superior device to do the M-Guard installation as compared to the radiation detector 9300, because we found out that the Bajie SDR device is not affected by static discharge or static interference. Therefore, this device can effectively detect the suppression harmonics coming from the M-Guard 4 meters away from this device. Now, I'd like to invite my colleague to bring the M-Guard 4 meters away from this SDR device, and I want you to see currently the SDR software is detecting the noise radiation coming from the background and is about negative 71 dB in average. And I want you to look at the waterfall spectrum, it's green in color. Now, when I turn on the M-Guard 4 meters away from my SDR device, you can clearly see that there is a suppression going on, and now the average scale is at negative 91. And this is about 31 to 32 times suppression as compared to the original one, and the waterfall spectrum has turned from green to a clear blue. Okay, let me do another contrast. Let's turn off the M-Guard. As you can see, the software is capturing the background noise radiation coming from the antenna. And as soon as I turn on the M-Guard 4 meters away from my device, the suppression registered by this Bajie SDR software. Alright, and this is a very good tool for you to do the M-Guard installation. Thank you. Okay, so hari ni kita punya produk kita ni bukan yang kaleng-kaleng. Dia dapat dibuat research oleh USM. So dia tunjukkan macam dia buat research semua. So sebenarnya Energik ni menipu sebenarnya. Bukan 4 meter, 6 meter sebenarnya tuan-tuan. Jarak yang di cover tu, radius dia lebih daripada yang dia kata 4 meter tu. Tengok, in all test environment until 6 meter coverage. Lebih So Energik ni dia konservatif lah. Dia janji kurang tapi dia deliver lebih. Bukan itu saja tuan-tuan, tak cukup dengan itu, kita punya produk ni telah dipatentedkan Patentedkan so apparatus for electromagnetic radiation suppression. So telah dipatentedkan, maksudnya memang betul lah. Ini daripada kerajaan Malaysia, daripada MyAPO, kita boleh suppresskan radiasi tu. Tak cukup dengan satu, tuan-tuan dah ambil gambar Tak cukup dengan satu, punyalah tamaknya Energik ni, dia ada 2 tuan-tuan. Sanggup dia. Satu lagi dia, method and apparatus for the improvement of microcirculation. Maksudnya dia boleh melancarkan pergerakan darah kita. Ini dipatentedkan oleh MyAPO juga dengan kerajaan Malaysia. Okey, ini saya Ni tapi saya yang AI. So dekat sini saya akan tunjuk, tengok sendiri lah nanti. Tengok ni Jadi ini volume dia. Assalamualaikum semua. Hari ni kita ada sebuah EV yang kita akan test Ada tak radiation dalam kereta ni? Let's go. Tuan tengok tuan Alright, jom.
Okey, sekarang ni dalam keadaan kereta tengah off, kita akan test radiation dulu. Dalam kereta ni ada tak? Kita gunakan baja detector. Kita akan test ada tak radiation masa kereta ni tengah off. Tengok skrin ni tengah off Nampak ke belakang? Okey. Kita boleh nampak kat sini. Nampak tak ada radiation walaupun kereta ni tengah off. Sebab base kereta ni, bawah kereta ni dia semua bateri. So kita try kalau kita start engine. Kita start engine, tengok masih ada radiation lagi. Dia dah start dah kereta ni. So sekarang ni kita akan onkan kita punya M-Guard. Dekat mana M-Guard tu? Tadah. Ada tempat yang special untuk dia. So, untuk pengguna BYD, dia ada tempat yang special macam ni. Okay, so kita akan sambungkan kat bawah ni. Nampak tak wire dia ni? Kita dah sambung, kita siap. Kita cucuk je. Sekarang pada tengok kat sini guys, tengok tu. Terus berhenti Kita test daripada sini, daripada belakang kita test, dah tak ada radiation tu, nampak. Tapi bila kita cabut je, cabut kat bawah ni, nampak tu guys. So siapa nak beli EV, saya benarkan, tapi kena ada M-Guard dalam kereta dia. Alright. So tuan macam mana tuan? Okey tak tuan? Kena beli satu lagi M-Guard letak dalam kereta je. Kereta EV So kesian siapa pakai EV, kesian. Jom kita video satu lagi pula. Alright guys, pagi tadi kita dah test sebuah kereta EV iaitu BYD. Kali kita nak test kereta ICE, internal combustion engine. Jangan suka sangat. Cakap kereta petrol lah. Ni kita bagi contoh yang ekstrim. Yang besar iaitu kereta Alphard. Jom. Okay, so sama macam kereta EV tadi, kita akan test dulu dengan tanpa onkan M-Guard ni. Okay, ni M-Guard-nya kecil je bedanya. Kita ada kanget air juga. Siapa yang nak udara bersih, dalam kereta kita pasang kanget air. Memang cukup satu ni. So sekarang ni kita test, masih lagi menggunakan baja detector. Kita akan on dia. Tengok ni dalam keadaan ni kereta off pun, nampak tak yang bawah ni, yang biru ni masih tinggi radiation dia. Yang ni kita test frekuensi dia 72 MHz. Nampak yang biru ni kan, maksudnya tinggi walaupun kita tak start engine So sekarang ni kita test, kita start engine. Sama je, tak ada beza Okay, ini kita test dekat depan. Tapi saya akan pergi ke belakang sebab kan banyak barang komponen elektrik ni dekat bahagian depan. Cara logiknya, benda-benda yang radiasi ni tinggi kat depan lah kan. Kita pergi ke belakang. Alright, tengok masih sama lagi, tak ada beza walaupun dekat belakang mungkin ada kurang sikit sajalah, tapi masih tinggi Okay, sekarang ni kita akan onkan M-Guard kat depan sana. Tak perlu nak susah sebabnya sekarang ni semua kereta ada USB rasanya kot. Kalau tak ada boleh cucuk dekat kita punya power bank. So ini dia punya power supply dia, USB-C saja. Ini kita dah cucuk dekat kereta. Mana pula pergi wire ni? Tadi ada dah hilang dah. Ni dia. Okey, terima kasih Farah. So tengok ni baja detector. Saya cucuk ni. Masuk kan? Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Ya, tuan-tuan, itu dia. Semudah itu Saya cabut. Serta-merta kejadiannya. Cucuk sekali lagi. Okey. Terus sekarang ni jom kita ke belakang. Tengok terus hilang kita cucuk tu. M-Guard ni sampai ke belakang. Ni saya try baringkan dia. Kira macam menyorok lah kan. Duduk bawah saja. Kereta siapa ni? Okey, tuan-puan nak tengok kat sini radiationnya masih hilang walaupun kat masih belakang. Sampai ke belakang pun masih di cover kan. Dia nak bawa family pergi berjalan, pergi sana sini, bawa satu family ataupun kita Starrett kan, lagi ramai. Berapa? 11 orang rasanya kot. So 11 orang, kalau tak ada M-Guard, 11 orang dapat radiation. So kalau saya anak bini, saya anak cucu semua, pasanglah M-Guard dekat dalam kereta. Tak kisahlah kereta EV ataupun kereta ICE, semua jenis kenderaan kena ada M-Guard. Alright. Okay. So siapa nak video ni boleh contact saya, boleh pakai, saya halalkan. Tapi bagi satu point kat saya Okay. Gurau je So actually kereta BYD tadi tu actually kereta isteri saya, Dr. Zani. Kereta pertama dia. Itu bukan sikit lah untuk dia. Terima kasih benarkan saya buat video. So saya cakap kat dia, kereta EV ni rasanya radiation ni kan. Kita kena pasal M-Guard ni. So saya bagi syarat dekat dia, nak beli BYD ni boleh, tapi kena pasal M-Guard sudah kereta. So dia setuju. Okey, so letak satu lah kereta. So itulah tadi video tadi tu. Video yang kedua pula itu adalah kereta Alphard. Siapa ada Alphard ke Velfire kat sini? Ataupun Starrett? Baik dengan aku depan ni ada dua dah saya tahu. Ada lagi tak So ini kereta yang panjang tau. So bayangkan kalau kereta kita kan, kereta saya pun dia pendek sikit kan. So maksudnya lagi dekat dengan radiation tu kat depan tu kan. So lagilah kena ada M-Guard ni
So tadi duk gelak korang di EV tadi kan, sama je. Kereta petrol pun ada juga radiation. So hari ni tuan perempuan ada dua pilihan lah. Masa tadi setengah seminit je, cukup-cukup. Hari ni boleh balik rumah tanpa protection lah. Sama je lah, balik macam biasa, tak ada apa-apa. Yang kedua, kita ada choice kedua, kita dah mula nak protect family kita daripada radiasi ni dengan MGuard ni. Saya bukan nak kata apalah, sebab sekarang ni satu dunia cost dia. It cost money to stay healthy, but it's even more expensive to get sick. Maksudnya kita nak sihat ni memang mahal. Beli ikan angin water, murah kan angin water perempuan? Mahal kan? MGuard ni murah ke? Murah ke? Mahal mahal, betul. Tengok betul lah. Dia setuju ke saya? Prof setuju ke saya? Saya tengok, tapi kalau kita sakit lagi mahal daripada ikan angin water ke, daripada MGuard ke, daripada Ukon, produk-produk yang Najib keluarkan ya. Bertahan, dia tak ada jangka hayat dia sebab kita tak payah servis, cumanya by time dia akan kurang sangat-sangat sikit lah. Ini Najib ada keluarkan dia punya ni. Sampai saya tak ingat dia punya value dia berapa. Tapi boleh practically boleh pakai macam forever lah. Sampai kita ada testing. Kita boleh test. Kita pakai baji ni. Kalau rasa macam dah lama sangat kan, dah 4-5 tahun, boleh panggil orang yang jual kat anda tu test dengan benda ni. So puan nak beli ke? Nak beli MGuard hari ni? Kejap lagi. Amin. Alhamdulillah. Tu. Kita tengok siapa ni menyesal tak bawa orang prospek ni. Barang macam ni ya. I see. Okay, so ya. Puan daripada Singapura kan? Betul. Actually ada satu lagi slide. Orang Yemen. PR Malaysia. I see. So actually kalau dekat Singapura, actually ada satu lagi slide sebenarnya tau, tapi saya sorok slide tu. Banyak sangat slide kan, sampai beratus. So yang slide tu dia tunjuk ada satu news channel daripada Singapore, CNA Insider. So dekat yang tu dia memang tunjuk, dia test macam-macam jenis alat yang boleh kata dia boleh ni lah hilangkan radiasi. Semua tak berkesan. Tu macam kita puan jangan risau lah, kita dah tested dekat USM, kita dah dapat ni daripada kerajaan Malaysia, dapat 2 dah benda yang ni yang dia cover. So pada saya jangan risau, banyak soalan ni bagus. Ya tuan? Sama soalan lah. Ya. Betul. Ya. Okay, reach dia actually kalau benda macam tembok kan, dia boleh kurang juga dia punya ni. Atau bukan ada cermin. Benda yang bercermin pun dia mengurangkan juga dia punya keberkesanan dia. So kalau rumah banyak sangat tembok, maksudnya kena pasang banyak lah MGuard maksudnya. Kalau rumah yang besar ni kan, banyak tembok sangat, kita pasang macam banyak sikit MGuard, 2-3 MGuard. Tapi tak apa, kalau kita pasang kat rumah tu kan, masa ejen tu datang, kita testing. Masa baru kita tahu berapa banyak kita perlukan. Pada saya, kita tak perlukan, let's say lah rumah banglo kan. Macam baru ni saya pergi, saya tunjuk demo MGuard ni. Rumah dia, tak saya 3 tingkat kot. Dan rumah dia punya ceiling sangat tinggi lah. Saya rasa lebih kurang dari 15 kaki kot. Tu bayangkan besar dia. So kalau dia nak pasang kat setiap penjuru tak logik lah kan. Saya saja cakap dia pasang dekat tempat yang dia selalu ada. Contohnya kat ruang tamu, dekat katil dia kan. Tak payah pasang semua. Mungkin dekat dapur pasang juga. So saya saja bukan dalam 3 ke 4 untuk rumah dia lah. Dia banglo besar kan. So kena tengok keperluan orang tu. Ya. Ya. Kalau macam apartment saya saja 1 ataupun 2. Maksimum 2 lah kot rasanya. Tapi memang kena bawa ni orang tu untuk test. Baru kita tahu. Okay, saya harap menjawab Alright, so masa saya dah terlebih sebenarnya. So saya harap kalau saya ada salah cakap tu, saya mohon maaf. InsyaAllah kita jumpa lagi di KBS akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.